Pernahkah anda terfikir, adakah manusia sahaja makhluk yang paling bijak? Kenali lumba-lumba, si profesor di bawah laut yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Bukan sekadar ikan. Walaupun hidup di dalam air, lumba-lumba sebenarnya adalah mamalia. Mereka mempunyai otak yang sangat besar dan kompleks. Malah, mereka pakar dalam ekolokasi, iaitu sistem sonar semula jadi untuk mengesan mangsa walaupun dalam air yang sangat gelap. Mempunyai nama sendiri. Tahukah anda, lumba-lumba mempunyai siulan tanda tangan yang unik. Ia bertindak seperti nama khas untuk memanggil satu sama lain supaya mereka tidak sesat daripada kumpulan. Hebat bukan? Pakar menggunakan alat. Kajian menunjukkan lumba-lumba sangat bijak sehingga mereka tahu menggunakan alat. Contohnya, mereka memakai span laut pada muncung untuk melindungi diri daripada terumbu karang yang tajam semasa mencari makanan. Kesimpulan, cerdas, mempunyai empati yang tinggi dan sangat setia kawan. Lumba-lumba membuktikan bahawa lautan kita menyimpan rahsia kecerdasan yang sangat menakjubkan.